cabaran ibu yang paling besar dalam rancang konsert yang orang kata skala antarabangsa ni? Cabaran ya. Cabaran pertama memang saya dah buat banyak konsert. So kita kena fikirlah, sentiasa berfikir konsep yang macam mana pula. Kadang-kadang kalau lagu yang sama tapi kita olahkan dia punya music arrangement atau kita tukarkan dia punya mood lagu kan. Jadi ini yang buatkan kita jadi lebih kreatif. Memilih lagu juga adalah satu cabaran yang sangat besar untuk saya. Sebab apa? Memang peminat dia ada cita rasa dan pilihan-pilihan lagu yang mereka suka. Okey, namun untuk konsert saya perlu pentingkan lagu yang untuk orang sing along. Kan, kita tak boleh lah nyanyi lagu yang 10 orang suka je. Yang lain tu tak boleh nak ikut nyanyi kan. So, sing along mesti kena ada. Lagu-lagu hit saya kan. Itu wajib lah. Walaupun kata 100 kali nyanyi, 100 kali pun tetap orang nak dengar juga. Cuma kita cuba olah dan kita buat arrangement, kita buat medley, kita pelbagaikan ya lagu-lagu popular saya. Dan ada juga saya ambil pandangan peminat yang mana nak lagu yang saya belum pernah nyanyi, lagu rare. Dalam banyak album saya ada lagu yang saya rasa ni belum nyanyi ni tapi sedap, ada yang minat juga. So kita akan pilih beberapa lagu tu dalam satu medley atau dalam satu segmen tu adalah lagu-lagu rare yang saya nyanyi. Ada lagu baru juga saya baru keluarkan juga. Semua tahu tentang OST Telaga Surirang kan? So insyaAllah saya akan bawakan juga. Kan tak boleh banyak-banyak cerita. So kena datang dan saksikan persembahan konsert next week di Singapore, insyaAllah.